Sidang jamaah Jumaat, tiga perkara ringkas dalam khutbah yang kedua. Yang pertama, saya daripada mimbar ini masih boleh melihat ada di kalangan jamaah yang ketika mana khutbah dibacakan masih disibukkan dengan handphone ataupun device yang mereka pegang. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Ta'ala, sembahyang Jumat ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala. Handphone yang kita pegang kita boleh bawa berjalan merata-rata. Selepas daripada sembahyang ini kita masih boleh buka TikTok, boleh buka Facebook, boleh buka Instagram. Allah Ta'ala pesan dalam Al-Quran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Kemudian setelah selesai sembahyang maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Kita sembahyang Jumaat ini dalam tempoh hanya setengah jam dicampur dengan khutbah yang dibacakan oleh khatib. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, saya yakin ramai di kalangan kita khutbah adalah merupakan pesanan mingguan. Inilah satu-satunya pesanan yang kita dengar dalam satu minggu. Dalam tempoh 7 hari selepas daripada ini, saya tidak yakin berapa ramai di kalangan kita yang hadir majlis-majlis kuliah. Saya yakin ramai yang tidak hadir ke majlis-majlis kuliah. Maka Jumaat inilah satu-satunya pesanan, bukan pesanan daripada khatib, pesanan daripada Allah. Bukan pesanan daripada khatib, pesanan daripada Rasul. Bukan pesanan daripada khatib, pesanan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah sidang jamaah yang dirahmati Allah. Offlah handphone kita selepas Jumat ini. Tinggalkan handphone di kereta, masukkan dalam poket, letak di hadapan kita, matikan dia, silentkan dia. Selepas daripada ini, bertebaran dan buka semula media sosial yang kita hanya hentikan dalam tempoh setengah jam atau 40 minit.